Rupa-rupanya kalau goreng sotong ni dulu kita buat kerabu memang sedap tau. Apa kena cuba tau resipi ni, simple je. Tapi kalau goreng dulu sotong ni memang sedap. Sebab crunchy-crunchy dia tu. Okay, macam biasa goreng tepung, goreng sotong dulu. Okay, sotong letak telur and then kami pancur dengan tepung bestari campur dengan custard dengan tepung beras sikit. Okay. So kita celup-celupkan dia and then kita goreng. Okay. Resipi ni kami jumpa dekat hari tu kami makan kat satu kedai ni. So kami pun cubalah sebab dia goreng sotong dia dulu sedap weh. Okay, lepas tu toge kobis, kita hiris dah kobis tu. Masuklah sotong. Sotong tu pula lah apa nak bumbu banyak mana pun. Okey, lepas tu bawang merah, bawang putih sikit kita tumbuk-tumbuk. Kalau bawang merah tu nak tukar bawang holland pun boleh. Okey, cili padi sikit kita tumbuk. Macam kami tumbuk kasak je. Okey, lepas tu kita masuk garam dengan gula. Okey, sebut perasa sikit pun boleh. Okey, masuk daun ketumbar dengan cili padi. Okey, lepas tu limau sikit, ayak limau. Yang tu saja hampa gue sedap weh. Hampa kena try resipi ni, serius sedap. Makan nasi panas-panas, okey? Okey, kalau tak mau makan rata pun boleh. Jom kita makan.